Cuti sekolah buat apa? Pernah tak kau berhenti sekejap dan tanya diri sendiri, apa yang aku buat hari ni betul-betul ada nilai ke? Kalau hari-hari cuma scroll telefon tanpa arah atau asyik rebah atas katil, itu tanda kau kena muhasabah. Cuti sekolah ni sebenarnya ruang terbaik untuk upgrade diri, tapi kalau kau biarkan berlalu macam tu je masa, yang hilang tu masa kau sendiri. Tak perlu terus buat benda besar, mula sikit pun cukup. Susun rutin harian, bahagikan masa untuk ulang kaji, bantu mak ayah di rumah atau belajar satu kemahiran baru. Jangan biasakan ayat nanti atau esok sebab masa bergerak tanpa tunggu sesiapa. Apa yang kau usahakan hari ini, itulah yang akan membentuk hidup kau di masa depan. Jadi buat keputusan dengan sedar, kau nak kekal biasa-biasa atau kau nak bina versi diri yang lebih hebat. Pilihan tu ada di tangan kau sendiri.